Kenapa Allah tak jadikan semua orang kaya, sedangkan Allah Tuhan yang maha kaya? By the time semua orang kaya, siapa yang nak cuci kasut kita, siapa yang nak masak kat restoran, semua dah kaya. So means kekayaan itu adalah satu situasi yang Allah nak uji macam mana kau react dengan kekayaan kau. Manakala kemiskinan itu macam mana kau tetap bertawakal kepada aku dalam keadaan kau miskin. Perlu ada keseimbangan ini. Dua-duanya saling uji dan menguji. Yang terbaik akan masuk syurga. Itu konsep dia. Kenapa umpah akhir zaman tu saja ke ikhtilat? Wah. Ikhtilat ni memang sangat-sangat menarik. Sebab di mana orang guna alasan bukannya zina pun. Lu tak baca buku soleha ni ke Ustaz? Ya, bahkan orang agama sekarang ni kat satu universiti Islam dekat Malaysia, saya tak boleh sebut nama, ada seorang tu dia belajar tu dah grade. Dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, tempat saya ni universiti Islam ni, nama ada Islam kalau orang tu tak pernah zina, orang kata kau ni biar betul tak pernah zina." Dekat universiti Sesama Islam? perempuan. Sesama perempuan. Maksudnya perempuan borak sama perempuan. Kau tak pernah zina. Kau tak pernah try. Pelik. Sedangkan semua tu pengajian Islam. Serius ah? Min zina tu, kalau kau tak buat, kau pelik. Saya dengar ni terkejut tu. Ni tahun lepas.